Memang ada banyak yang boleh dilakukan dengan wang sebanyak RM700. Tapi tahukah anda, dengan jumlah sebanyak itu, anda boleh melancong ke luar negara? Nak tahu macam mana? Ke manakah destinasi bajet jom saya seterusnya? Kita ke Ho Chi Minh City! Tempat ini dipanggil Golden Lounge. Bagi mereka yang bajet dia besar sikit kan, boleh datang kat sini sebelum naik flight untuk makan-makan breakfast, untuk duduk-duduk, lepak kan. Tapi kalau kita ni yang tak ada bajet kita sikit je, jadi tengok sajalah. Maybe next season kalau ada destinasi mewah, boleh kita kat sini. Jom tengok. Okey, walaupun tak kesempatan untuk mengalami layanan Golden Lounge kat KLIA, namun layanan anak-anak kapal dalam penerbangan pun sudah cukup bagus. Makanannya memang enak dan percuma serta keselesaan untuk saya memang sukar ditandingi. Penerbangan dari KLIA ke bandar Ho Chi Minh mengambil masa kira-kira 1.5 jam. Dan jangan lupa untuk adjust jam tangan anda kerana waktu di Ho Chi Minh adalah sejam lebih awal dari waktu tempatan Malaysia. Sampai saja di airport, anda ada banyak cara pengangkutan ke pusat bandar. Pengangkutan yang paling murah adalah bas 152 yang terdapat di luar airport. Hanya $3,000 iaitu 50 sen sahaja. Bandaraya Ho Chi Minh merupakan bandaraya terbesar di Vietnam. Dahulu dikenali sebagai Saigon, bandar ini dijajah oleh Perancis dari tahun 1859 hingga ke 1954. Dalam bandar yang didiami oleh 9 juta orang, pengangkutan utama mereka ialah motosikal. Di mana-mana sejauh mata memandang, semuanya motosikal. Penduduk di sini hampir semuanya peniaga kecilan dan di mana-mana pun kelihatan orang sedang berniaga. Dari airport tadi saya naik sebuah bas dan terus kepada pusat bandar dekat Ho Chi Minh ni kan. Dan kebetulan tempat ni mendekat dengan walking distance kepada semua attraction. So, right there is the Ben Thanh Market. Check out tengok macam mana. Good! Hanya 5 minit sahaja dari bus stop ke pasar Ben Thanh. So, this is the Ben Thanh Market yang berdekatan tadi dengan bus stop. Kat sini kan tengok macam-macam benda ada. Saya nak cuba beli topi. Topi ni kan dah tua sangat dah. So, let's see what I can find. Anda akan menemui segala jenis barang dalam pasar ini. Dari topi, pakaian, minyak wangi hingga ke kraft tangan, buah-buahan, lukisan dan udang kering. Memang syurga untuk shopping lah. So kalau anda nak cari benda yang macam unik kepada Vietnam kan, inilah tempat dia. Macam-macam ada. Ini beg kecil ni kan, it's all linen. So kalau macam katakan yang ni underwear, so kita letak kita punya, pakaian dalaman kita kat dalam ni. Ni untuk perempuan. Ini untuk lelaki. Kalau macam macam nak pilih, banyak sangat pilihan. Ada lagi. Oh. Pilih punya pilih. Akhirnya. So semua ni, I beli 2 quilted bags in linen for $38,000. $38,000. Yes. Tada! Bukan kain dan beg sahaja dekat sini. Asam pun ada. Tapi asam bukan sekadar asam. Masalah yang macam-macam. It's like macam asam heaven dekat sini. Vietnam memang terkenal dengan serbuk kopi dan di pasar mini pilihannya memang banyak. Smells like vanilla. This is like Vietnamese punya kopi kan? Selalu tu dengan butter. Kalau kita bau, rasa macam orang buat kek. So dia katakan kalau letak serbuk kopi dalam ni, lepas tu tapis dengan benda ni, dan letak kat bawah dengan cawan. Mana cawan tadi? Oh, this cup, sorry. Tak air. So terus boleh minum. So it's very, very thick. So kalau boleh kopi pada dapat coffee maker free. Just one. Okay. Thanks. For you. This one for free. Alright. Same Vietnamese. Vietnamese coffee maker. And then put inside. You try good. You come back here again. Ini ada harapan jadi pengacara ni. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. 100,000. Yeah, thank you. Thank you so much. Akhirnya jumpa juga barang yang dicari-cari. Looking for your cone hat? Like this? Okay. How much is this? Yeah. How much is this? 15,000. 15,000 dong. It's adjustable ribbon. Okay, thank you. Tada! So now, boleh jadi macam orang Vietnam dekat sini kan? Belum check ini pun dah boleh shopping. Okay, so topi dah beli. And then my linen stuff, and my coffee. Puas hati, sekarang kena check in.
Satu yang bagus di sini ialah kebanyakan tempat-tempat yang menarik adalah berdekatan dan boleh jalan kaki je. Penginapan di Ho Chi Minh ini memang banyak pilihan. Dari first class hingga ke paling bajet semuanya ada. Saya pilih untuk menginap di Hotel Tan Hai Long 3 yang merupakan satu rangkaian hotel yang terbesar di sini. This is very nice. Bajet berbatutan. And dengan tu kita dapat apa? Katil yang selesa. Muat untuk 2 orang. Tapi seorang je okey. Bolehlah kita golek-golek sikit. TV, aircon, dressing table. And the toilet is very, very nice. Toilet is so cool. Ini macam jacuzzi tapi bathtub macam jangan terpedaya. All this dengan 33 US dollar sahaja. So it's alright. The hotel is called Tan Hai Long 3. If you're looking for it, bid number 100. It's like good luck number. Alright, so hotel dah settle. So let's go out. Kita check out Bandar Ho Chi Minh. Let's go. Dekat dengan hotel terdapat sebuah masjid ini nama Masjid Jamiah yang berumur 75 tahun. Dekat belakang masjid ni ada sebuah kafe famous for rice dengan kari. Macam nasi kandar sikit lah kan. Ada ayam goreng, kari ikan, kari daging, sayur. Semua pun ada lah. Termasuk papadum. Telekong pun ada jual kat sini. All this semua, mutton, beans, papadum, nasi, banana, kasih satu free. Semua ni 100,000 dong. Bersamaan dengan lebih kurang RM20 ataupun kurang sikit lah, RM17 macam tu. Rasa pun macam kat KL. Ni boleh recommend ni. Selepas makan tengah hari, saya menuju ke Museum Peperangan. Oleh kerana cuaca panas terik, saya naik teksi hanya RM15,000 sahaja. Tiket masuk hanya RM15,000. Masuk-masuk aja anda akan menemui segala jenis jentera peperangan. Macam merentas ke masa zaman peperangan di Vietnam lah. Semua yang dipamerkan dekat sini kan, all senjata kebal semua digunakan untuk tentera Amerika semasa perang kat Vietnam dalam tahun 1970-an. Dikekalkan untuk kita semua melihat. Yang ni dipanggil King of the Battlefield. Kita boleh bayangkan kan dia punya impact dulu semasa perang macam mana. This is a very, very famous helicopter yang dipanggil UH-1 Huey. Helikopter ni kan digunakan untuk pelbagai purposes. Untuk nak ambil orang, untuk nak bawa bekalan, sebagai ambulance, untuk nak cari enemy. Segala-galanya. There's a machine gun kat dalam juga. Ini semua antara bom yang dipakai ketika perang oleh Amerika. Of course, semua peluru-peluru ni kita simpan. Dia cakap tak aktif lah kan, tapi kita tak pasti. Takkan dia buat test kot. This is called the seismic bomb. Yang dia say, sekali meletup, it can destroy around 100 miles radius. Asalnya kalau saya tentera kan masa perang, saya dah kalah dah kan. Nak gerak pun tak boleh. Dekat dalam museum pula ada banyak benda yang dikekalkan, yang dipamerkan berkenaan dengan jenayah-jenayah yang dilakukan semasa perang di Vietnam dan juga kesan terhadap penduduk di sini. Kalau kita tengok kan macam kita boleh menghayati kesengsaraan orang Vietnam ketika perang. Walaupun kita tak mengalami kan situasi perang zaman dulu. Tapi pada gambar-gambar ni saja kita dah boleh tangkap dah dia punya atmosfer, punya ketakutan. Those are all mayat-mayat mangsa perang. American soldier holding a bomb body of a liberation soldier. He was exploded by a grenade. Diorang tengok mayat kan hari-hari sampai tak ada apa-apa dah. Senator Bob Kerrey kan pada zaman dulu dia hanya dikenali sebagai Lieutenant Bob Kerrey. Dia telah mengarahkan satu pasukan tentera yang elit untuk terjah sebuah kampung untuk nak mencari the communist. Tetapi dalam proses tu dia membunuh 3 kanak-kanak dan 15 civilian termasuk perempuan yang mengandung, termasuk kanak-kanak perempuan. Hanya seorang sahaja yang berjaya melepaskan diri. Memang banyak gambar-gambar perang kat sini. Dan kalau anda sensitif, mungkin anda terganggu melihat kenyataan peperangan. Dia agak mengganggu ketenteraman sedikit. Tapi saya rasa kena datang juga. Sebab kalau tidak kita dapat menghargai apa yang orang penduduk di Vietnam lalui ketika perang. Dekat belakang saya ni adalah sebuah gambar-gambar daripada kesan Agent Orange. Agent Orange was a chemical sprayed by the US Army sebelum mereka pulang ke negara sendiri. Sampai hari ini juga ada juga bayi yang dilahirkan cacat disebabkan oleh Agent Orange. It's so terrible.
Turut dipamerkan pelbagai jenis peluru dan bom yang pernah digunakan dalam peperangan ini. Ada souvenir shop juga yang menjual semua-semua barang yang ataupun artifak kan yang dapat jumpa ketika perang, like watches, cigarette lighters. Ini semua sebenarnya kepunyaan mangsa-mangsa perang. Jadi kalau kita beli tu mungkin tak tahulah kan keadaan macam mana dia dijumpai kan. Menarik tak pengembaraan saya setakat ni? Ada lagi tempat yang best. So ikuti saya dalam destinasi bajet Jom Mas Ho Chi Minh City Part 2. Saya Cheryl. Bye.